sebagai ahli sunnah kita bergembira dengan kejatuhan Asad dan naiknya pemimpin yang baru, dan kita doakan kebaikan lah. Start daripada bulan 12 tahun lepas kan. Tak salahnya hujung tahun kejatuhan Bashar Assad tu sedang membangun dah sekarang ni, sedang nak bina semula negara mereka. Kita doakan kebaikan lah, kita doakan kebaikan untuk rakyat Syria, dan kita rasa gembira lah bila kitab-kitab ahli sunnah dapat disebarkan balik, diajar di masjid-masjid di sana. Tak ada dah larangan macam dulu. Bashar Assad ni memang lagi kejam. Sahih Al-Bukhari pun dia rampah, belum lagi kitab Ibn Taymiyah, kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tak payah kata lah, memang awal-awal lagi kena ban, yang keluar dalam laporan berita kan, yang mereka pergi dekat mukhabarat, pejabat perisikan Asad kan. Tengok dalam tu kitab apa yang dia rampah. Antaranya Sahih Al-Bukhari, kitab tafsir, kitab ahli sunnah, kitab Ibn Taymiyah tak payah cakap lah. Memang dilarang. Jadi sebagai ahli sunnah kita bergembira dengan kejatuhan Asad dan naiknya pemimpin yang baru, dan kita doakan kebaikan lah. Dan itu yang kita harapkan. Syria itu sendiri adalah tempat yang penting kerana di situ adanya Masjid Bani Umayyah, itu di Damsyik, dan Damsyik ni adalah kota Syam yang kita kata yang makruf kelebihannya dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tempat yang penting dalam Islam. Jadi kita bersyukur bila tempat tu dikuasai semula oleh ahli sunnah, dan kita doakan kebaikan.